Guys, perang Iran ni dah masuk hari ke-85. Tapi benda paling pelik berlaku sekarang ialah mereka tengah berbincang nak berdamai sambil masih tembak-menembak. Macam gaduh suami isteri. Okey, kita bincang baik-baik sambil baling remote TV. Nak tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi? Meh, saya ringkaskan 10 benda penting yang dunia tengah tengok sekarang. Pertama, Amerika baru saja serang sasaran Iran berhampiran Selat Hormuz. Tapi plot twist dia, masa ni rundingan damai tengah berjalan. US kata ini tindakan pertahankan diri sebab Iran didakwa serang kapal mereka dulu. So sekarang, kedua-dua pihak negotiating and fighting pada masa yang sama. Kedua, wakil Iran sekarang berada di Qatar. Mereka sedang bincang satu pelan damai yang dikatakan ada 14 perkara utama untuk cuba tamatkan perang ini. Iran kata kalau jadi deal, dalam tempoh lebih kurang 60 hari, baru isu nuklear akan dibincangkan. Ketiga, Trump pula bagi warning. Dia kata deal ni kena jadi besar dan bermakna. Kalau tidak, tak ada deal langsung. Maksud mudah, either win big or no game. Keempat, Iran pula bagi pendirian yang agak keras. Mereka kata, jangan expect kami untuk ubah program nuklear sekarang. Iran nak fokus tamatkan perang dan buka laluan perdagangan dulu. Baru bincang isu lain kemudian. Kelima, dalam masa yang sama, Trump juga bagi warning. Kalau rundingan gagal, tindakan ketenteraan mungkin lebih besar dan lebih kuat. So, bayangkan, pagi bincang damai, petang ugut perang. Malam sambung negotiation balik. Keenam, dekat Israel pula, ada pihak politik yang kata mungkin deal ini satu bencana bagi keselamatan mereka. Maknanya, bukan semua orang setuju perang ini ditamatkan dengan cara sekarang ni. Ketujuh, harga minyak dunia tiba-tiba jatuh kuat. Lebih 6% turun dalam sehari. Kenapa? Mungkin sebab market rasa perang ni nak reda kot. Kalau laluan minyak seperti Hormuz buka semula, bekalan minyak dunia boleh kembali stabil. Dan biasanya bila dunia tak pasti, emas akan naik. Bila perang reda, kadang minyak turun. Pasaran berubah balik. Sebab tu saya selalu kata, orang kaya tak tengok headline je. Dia tengok apa kesan kepada duit mereka. Kesimpulannya, hari ke-85 perang Iran ni macam movie Netflix. Kata nak damai, tapi misil masih berterbangan. Apa pendapat anda? Adakah perang betul-betul nak tamat ataupun ini cuma calm before the storm? Follow saya lagi for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tanpa drama.